Assalamualaikum, apa khabar semua? Saya Arif Pilus dan kalau anda nak tahu, sekarang ni Arif berada di Pavilion Bukit Jalil kerana dekat sini kita ada Home of Kids. Memang menarik. Kalau anda semua nak tahu apa yang berlaku dekat sini, kena datang ramai-ramai, okey? Kita nak introduce kepada anda Astro Fiber yang baru di mana mereka ada buat collaboration yang sangat cute bersama dengan Didi and Friends. Inilah dia router limited edition daripada Astro Fiber, kolaborasi dengan Didi and Friends. Dan saya nak jalan-jalan dekat dalam ni, nak bertemu ramah dengan parents-parents yang ada dekat sini. Tengok mana satu router yang mereka berkenan dan yang mana paling cantik. Juga kita akan explain dekat diorang, router ni bukan sahaja cantik, tetapi dia punya sambungan internet kencang. Alright. Okay, abang kena ikut saya tau. Kita nak cari parents yang ada bawa anak dalam 3-4 orang kan. Ada. Ada kat situ. Boleh Jom. Okay kak, saya nak tanya, dekat rumah anak-anak ni diorang suka tengok kartun Didi and Friends tak? Ya, suka. Of course, favorite character. Ya, memang suka sangat. Suka? Ya, siapa lagi suka tengok Didi and Friends? Angkat tangan. Yeah. Kakak tahu tak ini apa? Ini bukan bekal sekolah lah, bukan. Bukan lunchbox lah. Yang mana satu Didi? Ya ke? Kenapa awak tahu ini Didi? Sebab dia pakai baju biru. Kakak tahu tak ini orang panggil apa? Wifi? Yang ini kalau tak ada internet awak tak laju. Tapi kalau awak ada ini, internet awak laju sangat. Awak suka tak? Ya, dia suka. Kakak suka Didi ke Jojo ke Nana? Nana. Awak suka Didi? Ini apa nama dia? Apa? Jojo. Betul ke Jojo? Mana kakak tahu Jojo? Uncle tahu kenapa kakak tahu ini Jojo. Sebab dia pakai spek mata sama dengan kakak, betul tak? Betul. Yang mana agak-agak yang awak rasa boleh letak dekat rumah yang awak suka? Nana, warna mana? Tunjuk uncle. Ya, mana tangan dia? Tangan dia hilang. Okey, antara tiga ni mana yang cantik? Ya, sebab apa cantik yang Nana? Sebab dia comel. Ya, sebab dia comel. Itu yang mahal. So guys, memang meriah dekat Home of Kids ni kan. Ramai kanak-kanak ceria, happy, ibu bapa pun tersenyum. Dan saya dah jalankan saya punya survey. Dah tanya dah mak bapak, saya dah tanya dah anak-anak. Yang mana satu router Astro Fiber collaboration dengan Didi and Friends yang paling cantik? Kita dah ada jawapan dia. Yang paling cantik adalah ketiga-tiganya. Korang download apps Astro Fiber, korang boleh kontrol korang punya anak-anak untuk limitkan penggunaan dia. So ada parent control lah dekat situ. Tanya, yang ni router ni kena bayar ke? Oh, okey. Ni nak bagi tahu. Terima kasih atas soalan itu. Okey, kalau anda nakkan router ni kan secara percuma, sign up kalau bukan Astro pengguna ataupun subscriber Astro lah. Korang kena subscribe, lepas tu korang boleh dapat router ni secara percuma dan korang kena subscribe Astro Fiber bundle. Baru korang dapat free yang ni. Tapi kalau korang Astro customer kan, bayar RM90 saja tukar router ni, dapat boleh pilih. Bawa anak-anak datang, pilih mana satu yang menjadi kegemaran. Tapi kalau nak tahu dekat mana lokasi router-router yang comel ni berada, korang boleh buka website astro.com.my/fiber. Dapatkan sekarang.